Okay guys, so hari ni kita akan review kereta Supra Mark IV Bentayga. Tak silap, Tega ke Bentayga, ada Irfan. So jom kita tengok apa special dengan kereta Supra ni. Kenapa hype sangat sekarang kereta Supra ni. So yang ni dia bumbung boleh buka. So jom kita tengok. Saya review sampai depan sampai belakang, enjin semua, interior. So jom kita tengok sama-sama apa ada dalam kereta ni, okay? Okay, so jom kita tengok. Body kit ialah body kit Redox. So boleh tengok Redox body kit. And then belakang pun dia pakai fiber, depan fiber, skirt fiber, bumper depan fiber, bumper belakang fiber, bonnet fiber. So body kit ialah body kit Redox. Okay, body kit Redox boleh search online. So dulu dia pakai top secret ni body kit. So Alif tak nak, tak cantik. Yang ni memang cun lah. So kita actually tema tu, kita first nak tema Paul Walker Fast and Furious. So livery dia tak siap. So kita ada hantar satu ke direct, tapi tak siap, tak siap lagi lah. So macam tu lah biar. And then rim, kita ada rim apa ni, daripada macam bintang tapi bukan macam apa, LMGT tapi bukan LMGT. Dia China, dia jantan betina, belakang besar. So boleh tengok belakang dia gila white dia. And then kita ada brakes original Supra, belakang ialah twin port, and then depan kita pakai 4 port Supra juga. Boleh tengok boleh tengok Supra main 4 port. So bumper and then lampu still original. So kereta nampak itu pula dia besar gila guys, itu pula dia. And then bonnet pun fiber. So bonnet fiber, and then apa, side mirror craft square, boleh tengok craft square punya side mirror ori. So basically kenapa dia Tega, so bumbung dia guys boleh buka, so ni side skirt dia ada tambah dengan splitter dia tepi, and then depan pun ada splitter skirt. So suspension dia pakai BC Racing yang mahal punya. Ni tak silap saya 5,000 lebih. And then belakang kita pergi belakang pula. Belakang boleh tengok lah, dia bumper macam ori tapi dia ada diffuser belakang tu. Boleh ada bumper belakang diffuser, and then spoiler bapak besar. Keluar tengok kereta dia. Memang bos suka spoiler GT wing besar macam kereta drift dia. Dan kita ada muffler, and then some splitter arrow belakang lah. So ini luaran. So boleh tengok dalam dia BC Racing. So BC Racing lah suspension dia lah. And then apa lagi, arm semua standard, ada yang saya modify. And then gearbox dia Geartrack 6 speed tak silap saya. And then diff dia masih stock lagi. Engine dia nanti kita pergi kat engine lah. So ini luaran dia guys, memang cun, memang lawa gila. So jom kita tunjuk sekali. Tengok bumper depan dia. Supra MK4. Kenapa hype sangat saya pun tak tahu. Saya suka Skyline, saya tak minat sangat Supra, tapi kereta ni memang menarik mata lah.
Alright, so jom kita pergi dalam pula. Tengok interior. Tengok interior lawa ke tak lawa. So jom kita buka pintu. Jom kita pergi dalam. Okay, so boleh tengok dalam dia. Dalam dia seat 2 Recaro. Recaro tak tahu apa, saya tak tahu brand. And then steering dia ialah Beltenic. Steering Beltenic. And then basically dalam semua masih standard meter. Ni dah rosak. Pasal sekarang kereta ni dia ada Android player, power by Max ECU Race tak silap. So Max ECU Race. Dashboard semua cantik lagi. Boleh tengok. And then what else? Lagi apa? So basically kereta ni kereta macam on the road lah. Kereta on the road. So boleh tengok ada seat belakang lagi. Ada seat belakang. Semua dengan bumbung dia semua standard lagi lah. So itu je tak silap. So seat Recaro 2. Steering Beltenic Ori lah. Ori. Dia transmission dia 6 speed. Boleh tengok 6 speed dia kat sana. Boleh nampak? Nampak 6 speed. 6 speed. Manual lah. Okay. And then jom kita pergi kepada bahagian enjin pula. So alright, so kita pergi bahagian engine. So engine dia adalah 2JZ. And then kita ada aftermarket intake. Turbo dia bapak besar, saya tak tahu saiz dia, tapi saya tahu twin scroll. Dan kita ada aluminium radiator. And then kita ada piping. Ini biasalah, dia punya fan shock dia dah pecah lah. So biasa lah, Supra dia barang susah nak dapat pun. And then kita ada apa lagi? So basically ECU ialah full standalone K20 coil. And then kita ada pulley, ini tak silap works juga kot. And then fuel rail apa brand? Dia cakap injector klinik lah. Tu je, saya tak tahu brand ni. And then kita boleh tengok suspension dia, BC Racing lah. Memang kita ni payung BC Racing lah. Pasal BC Racing guys, memang BC Racing dia punya suspension no doubt the best lah. So engine dia ada manifold juga. So engine dia tak silap saya 1 bar ialah 400 horse. And then 1.3 ialah dekat 480. And then 1.8 bar ada dekat 580 horse tak silap. Dekat 600 horsepower lah kereta ni. So boleh tengok dekat 600 horsepower. Engine saja, internal semua saya tak tahu, mungkin stok kot. Pasal 600 pun stok internal pun boleh. Lagi ini 2J VVTi punya 2J. So tak silap saya mungkin stok ke, ada gasket ke, saya tak sure. Pasal saya tak buat engine ni, saya maintain je. So kereta ni memang asyik parking je, tak bawa. Tapi memang pernah bawa kereta ni laju. So and then dia punya fuel system dia ada kat belakang ni. Sekejap, saya tunjuk je fuel system dia. Buka bonnet belakang. Okay, ini bonnet belakang dia. So boleh tengok bateri. And then kita ini ialah surge tank. Ini dia dalam ni ada surge tank dia. And then masih running fuel cell yang original lagi lah. Tu original fuel tank. Dia punya fuel pickup tu. Ni lah surge tank. So dia ada surge tank, dalam dia tak silap ada 2 fuel pump. And then bateri. Ni view belakang dia. Boleh tengok. Okay, adjust sekejap. Ni view dalam dia. 2 Recaro. Alright. So guys, so what you guys think about Supra ni? Cun tak cun, lawa tak lawa, padu tak padu? Yes, Ali Irfan punya kereta lah. Bos saya punya kereta, bukan saya punya. Banyak kereta dia dekat saya post je lah, kereta bos saya. So ni Supra, so one of it. So korang nak saya review apa lagi, and then korang nak apa lagi tengok, tolong lah komen sikit. So jom kita start kereta lah. Start kereta, dengar.
mati. Alright. So dah start. Jom tengok. Nak payung bunyi kan? Korang komen nak payung bunyi kan? So jom saya payung bunyi. Dengar bunyi, dengar. Alright lah. So tak mic sini, korang dengar bunyi dia. Two step. Okey tak bunyi dia? Cun tak cun? So saya dah bayar bunyi kan? So tak boleh cakap apa-apa lagi ya. So alright guys. So ini review Toyota Supra Mark 4 Al-Ifan bos saya. And then jom see you guys on the next review. So okay tak? Okay tak sekarang ni audio and then dia punya apa, pasal dah invest banyak barang. So okay tak kita ni. So see you guys on the next review.